Sejak tamadun awal, manusia sentiasa mencari cara yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah untuk bergerak. Selama ribuan tahun, pengangkutan bergantung pada kekuatan haiwan atau angin. Namun, jauh di sudut fikiran para pencipta, terpendam satu impian untuk mencipta sebuah mesin yang mampu bergerak sendiri. Dari lakaran Leonardo da Vinci mengenai kereta kendalian spring pada abad ke-15, hingga kenderaan berkuasa wap ciptaan Ferdinand Verbist pada tahun 1672, idea ini mula mengambil bentuk. Puncak era permulaan ini tiba pada tahun 1769, apabila Nicolas Joseph Carnot dari Perancis membina kenderaan beroda 3 berkuasa wap yang besar. Ini adalah permulaan kepada penciptaan sebuah kenderaan. Revolusi sebenar berlaku pada abad ke-19 dengan kelahiran enjin pembakaran dalaman atau internal combustion engine. Ia adalah penemuan yang akan mengubah dunia. Pada tahun 1886 di Jerman, seorang jurutera bernama Karl Benz mendaftarkan paten untuk motorwagen, sebuah kenderaan beroda 3 yang digerakkan oleh enjin petrol 4 lejangnya. Ia secara rasmi diiktiraf sebagai kereta moden pertama. Era kereta untuk dunia telah bermula. Pasca Perang Dunia Kedua, industri kereta global menyaksikan ledakan inovasi. Kereta bukan lagi sekadar alat pengangkutan tetapi ia menjadi simbol status, kebebasan dan gaya pribadi. Era ini menyaksikan kemunculan kereta-kereta ikonik dengan penekanan pada reka bentuk aerodinamik dan kuasa enjin. Evolusi kereta kini bergerak ke arah yang lebih hebat. Kereta hari ini tidak lagi hanya digerakkan oleh petrol. Kenderaan elektrik, EV, yang pada asalnya dicipta pada abad ke-19 tetapi dihidupkan semula dengan bateri yang lebih cekap, kini menjadi arus perdana. Pemanduan autonomi atau self-driving yang menggunakan sensor, kamera dan kecerdasan buatan menjanjikan masa depan di mana kereta boleh memandu sendiri. Evolusi kereta adalah cerminan langsung daripada keazaman manusia untuk terus berinovasi dan bergerak ke hadapan.